Dulu saya rasa dah cukup baik dah bila kita ada simpan emas sedikit-sedikit. Ada rasa selamat, sekurang-kurangnya duit tak habis macam tu sahaja. Cuma saya selalu ingat pesan mentor saya, alang-alang simpan emas biar sampai jadi kaya. Mula-mula tu macam rasa pelik jugalah. Boleh ke kita fikir macam ni? Rupanya, bila kita dah simpan emas dengan betul, kita bukan sekadar kumpul emas. Kita sedang membina masa depan yang lebih baik dengan emas. Dan kita urus keuangan kita untuk diri dan juga keluarga kita. Dan perkara ni bila saya dah nampak hasil dia, saya rasa tak tenang kalau saya hanya tahu seorang diri saja. Dan saya tahu ramai lagi yang struggle macam saya dulu. Jadi saya pilih untuk serius buat bisnes public goal. Dan sekarang saya ada satu prinsip yang mana bila kita dah jumpa jalan, kita bantu lagi orang lain untuk cari jalan yang sama supaya sekurang-kurangnya makin kurang keluarga yang perlu dibantu. Saya tak mencari orang yang pandai, tapi cukup sekadar yang ada niat untuk ubah hidup. Dan kalau dalam hati tu ada rasa nak buat lebih daripada sekadar simpanan, mungkin inilah jalan dia. Kalau anda nak belajar cara simpan emas dengan cara yang betul, saya akan kongsikan langkah demi langkah supaya anda lebih yakin untuk mulakan simpanan emas dan sekaligus ubah hidup bersama Public Goal.